Hai guys, tengok kita punya makanan sangat simple tau. Jom kita buat dalam sesuatu resepi untuk gula hangus dan karamel bersama NZ Food. Okey, bahan pertama, masukkan margarin, cairkan dia tapi jangan sampai hangit tau. Okey, lepas tu masukkanlah gula perang. Ni bahan utama kita. Okey, kacau-kacau dia dan macam berketul kan. Tak apa, keep kacau. Buat dia kena sabar. Sebab apa? Kalau api besar nanti dia hangus. Okey, api kecil saja, biarkan dia mencair dan barulah letak susu. Tak kisah susu full cream ke, susu tepung ke, okey, masukkan susu. Okey, kacau-kacau dia kali terakhir dan tengok tekstur dia likat kan. Dia dah okey dah ni. Alright, lepas tu masukkanlah abang gula hangus. Yang penting gula hangus NZ Food. Sebenarnya korang panggil abang gula hangus tu, dia sebenarnya apa caramel tau. Ni kita buat double caramel. Okay, caramel with caramel apam gitu. Okay, susun dalam plate. Dan bila makanan dah manis, buatlah pula ayam masam kan, bagi kontra. Okay, masukkan 1 batang serai yang dah dipotong, masukkan limau nipis, lemon, air soda dan masukkan juga asam boy. Okey, ni kita tak nampak kat kamera. Okey, dah siap. Selamat mencuba korang.